Kalau satu syarikat tu kita masuk macam kita tak payah siasat. Kita tengok macam bau kan. Kita tengok. Ini mesti bawah dia ni semua ni tabukang. Kalau ketua dia macam tu. Kita tengok akhlak dia pun kita tahu dah. Mudah je kamu cakap tadi apa. Di depan orang ramai pemimpin politik. Kita akan bagi kamu di sini. Mana penghulu? Angkat tangan. Saya bagi peruntukan ke kamu. Bukan tak bagi Betul tak betul? Angkat tangan yang kata betul. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Okey. Ingat. UMNO PAS tak pernah membiarkan apa-apa orang tertindas atau PKR sekalipun. Apa sajalah politik yang terlintas kat mulut saya akan cakap lah. Sebab kita tak nak kata memilih ataupun memihak. Jadi dia pun sambung lagi percakapan dia. Percakapan ataupun perbahasan ke. Siapa memilih parti Najib Razak, kita ambil contoh-contoh yang sebelum ni yang dapat di kelapa sawit sana. Siapa yang hari tu dapat mengedar darah di kelapa sawit? Dapat kan? Jadi kamu memilihlah Najib Razak supaya kamu tahu macam mana sumber-sumber tembikai hilang. Macam mana haiwan-haiwan mencuri memakan lembu dan juga ayam. Jadi jangan terlupa pilih saya. Cash is king.